Rumah kediaman, hostel ataupun penginapan di hotel disediakan oleh majikan. Sebenarnya semua ni kena bayar cukai oleh si penerima. Di bawah atas cukai pendapatan, rumah ataupun tempat tinggal yang disediakan oleh majikan dikira sebagai manfaat bercukai, iaitu pendapatan tambahan kepada pekerja. Sebagai contoh, majikan sediakan rumah teres dan gaji bulanan RM5,000 dan rumah pula diberi sepanjang tahun. So, cara kiraan mula ialah 30% didarat dengan gaji bulanan, didarat dengan bilangan bulan yang disediakan, ataupun 30% daripada jumlah pendapatan kasar tahun taksiran sekiranya you ada terima lain-lain pendapatan tambahan seperti komisen ataupun bonus. So, RM5,000 didarat dengan 30%, didarat dengan 12 bulan, you akan dapat RM18,000 setahun. Tapi jumlah RM18,000 tadi boleh dibuat perbandingan dengan defined value. Defined value adalah nilai sewaan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan ataupun jumlah sebenar yang dibayar oleh majikan kepada landlord. Contohnya rumah berkembang 4,008, rumah teres 3,006 ataupun flat 1,200. Ambil nilai yang lebih rendah antara wala dan defined value. Jadi dalam contoh tadi, pendapatan bercukai hanya 3,600 dan bukannya 18,000. Kalau majikan bagi hostel ataupun penginapan di hotel, hanya 3% daripada pendapatan kasar akan dikira. Contoh, 3% didarat dengan gaji bulanan, darat dengan bilangan bulan, iaitu RM5,000 darat 3%, darat dengan 12 bulan, you akan dapat RM1,800 dan tidak perlu dibuat perbandingan dengan defined value. Jadi nilai akhir ini akan ditambah dalam pendapatan bercukai. Kalau you bayar sebahagian sewa kepada majikan ataupun keluarkan duit untuk maintenance, bolehlah tolak daripada jumlah tadi. So, untuk sini Pak, saya akan share kesilapan lazim yang selalu berlaku bila dapat benefit in kind. Stay tuned.